dari 1 gram kepada 1 kilogram. Satu perjalanan yang jauh, tetapi merupakan satu perjalanan yang tidak mustahil. Ramai orang fikir nak ada 1 kilogram emas itu mustahil, tetapi sebenarnya semuanya bermula daripada 1 gram yang pertama. Nak tahu caranya, saya akan kongsikan 5 strategi yang paling berkesan yang telah dilakukan oleh kebanyakan penyimpan emas di luar sana bagi mencapai 1 kilogram yang pertama. Pertama, tetapkan matlamat kecil tetapi konsisten. Mulakanlah dengan simpanan 1 gram 1 bulan. Yang penting buat, bukannya tunggu mampu baru nak buat. Yang kedua, bila gaji masuk, terus saja beli ataupun simpan emas. Jangan tunggu duit lebihan baru nak simpan emas, sebab duit lebih itu selalu tidak wujud dan selalunya akan hilang tanpa dikesan. Yang ketiga, jangan tunggu harga emas yang terbaik. Harga emas yang terbaik adalah sekarang. Kalau asyik tunggu harga emas turun, duit yang ada itu perlahan-lahan bocor entah ke mana, terbang tanpa dikesan. Sebab itu, bagi memastikan kita tidak berlakunya sebarang kebocoran wang, terus kita simpankan saja. Yang keempat, gunakan akaun Emascap ataupun Gold Accumulation Program. Satu platform yang mudah, selamat dan patuh syariah untuk disimpan emas serendah RM100 sahaja, dengan syarat kita konsisten. Dan yang kelima, cukup 6 gram, tukarkanlah kepada 5 gram yang pertama, ataupun kita keluarkan item 5 gram. Nikmat tengok emas ini di tangan, buat semangat. Nak simpan emas makin lama makin membara, sebab salah satu keajaiban simpan emas ini adalah emas merupakan magnet kekayaan. Konsisten lebih baik, penting daripada jumlah. 1 gram demi 1 gram, akhirnya 1 gram 1 kilogram itu pasti akan menjadi milik kita. Yang belum bermula boleh klik link di bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas secara mudah, betul dan selamat. Kepada mereka yang dah bermula, konsisten menabung, saya doakan tuan-puan mencapai 1 gram yang pertama. Ingat, 1 keluarga 1 kilogram. Assalamualaikum dan bertemu lagi.